Pengukuhan mekanisme pembiayaan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up mampu membantu lebih banyak syarikat tempatan berkembang. Pendekatan itu membolehkan akses pembiayaan disesuaikan mengikut tahap pertumbuhan setiap syarikat. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu penting bagi melahirkan lebih banyak syarikat tempatan berdaya saing dan bersedia berkembang. Menerusi Gear Up, dana pemacu, dana impak dan dana perintis diwujudkan bagi menyokong syarikat meningkatkan skala perniagaan. Malaysia sebenarnya tidak kekurangan modal, tapi cabaran utama kita adalah bagaimana modal tersebut diselaraskan dan disalurkan kepada syarikat yang tepat mengikut tahap pertumbuhan yang mengikut tahap pertumbuhan mereka. Kita tidak mahu hanya mencapai matlamat dalam konteks bilangan semata-mata, tapi kita lebih kepada untuk membina yang lebih banyak syarikat Malaysia yang benar-benar bersedia untuk disenaraikan dan berkembang, berdaya saing, mampan dan lestari.